Pernah tak anda rasa macam cara kita buat kerja dulu, sekarang ni dah tak relevan? Itulah yang dirasai oleh seorang blogger dari mrhanafi.com. Jom kita selami perjalanan dia, macam mana dia hadap cabaran dan peluang dalam dunia AI yang tengah meletup sekarang ni. Cerita ni bermula dengan sesuatu yang agak peribadi. Satu permohonan maaf. Bukan sebab dia dah malas nak menulis, tapi rupa-rupanya dia tengah sibuk explore sesuatu yang betul-betul boleh ubah cara dia bekerja. Jom kita tengok apa benda yang buat dia hilang sekejap ni. Ini dia, soalan paling besar yang bermain dalam fikiran ramai content creator sekarang. Adakah platform yang kita dah biasa guna selama ni, macam blog, dan nak sampai ke penghujungnya? Bagi blogger ni, tanda-tandanya tu macam dah makin jelas. Inilah puncanya. Perangai kita semua sebagai pengguna internet dah berubah. Dulu, apa-apa hal mesti kita Google kan? Sekarang, ramai yang terus sembang dengan AI. Ini memang satu tamparan hebat untuk blogger yang selama ni bergantung hidup pada trafik dari enjin carian. Cuba kita tengok perbezaan yang ketara ni. 10 tahun lepas, kalau nak rank kat Google, kena tulis artikel panjang berjela-jela. Tapi hari ni, konten yang ringkas, padat dan dipengaruhi AI yang selalunya duduk ke atas. Jadi, apa maknanya semua ni? Senang cerita, strategi lama dah tak berapa nak jalan. Bila dah nampak realiti macam ni, blogger kita ni tak duduk diam je. Sebaliknya, dia buat satu seruan, satu ajakan untuk kawan-kawan seperjuangan dia supaya sama-sama bergerak ke depan. Mesej dia simple dan direct. Jangan tunggu lagi. Dia ajak geng-geng blogger lain supaya mula serius mendalami AI. Bukan setakat untuk tulis-tulis je, tapi untuk hasilkan imej dan juga video. Ini bukan lagi satu pilihan, tapi dah jadi satu kemestian kalau nak terus relevan. Okey, bila dah sedar kena berubah, langkah seterusnya macam mana nak belajar kan? Kat sinilah cerita dia jadi makin menarik, titik perubahan dalam perjalanan dia. Tapi soalan inilah yang selalu buat kita tersekat. Macam mana nak mula? Susah ke? Mana nak cari bahan? Macam-macam soalan bermain kat kepala, betul tak? Dan akhirnya, dia jumpa jawapannya. Satu lubuk, satu sumber pembelajaran yang praktikal dan mudah nak ikut. Ini bukti yang sesiapa pun, sesiapa sahaja boleh kuasai AI, asalkan kita tahu kat mana nak cari ilmu tu. Cakap je tak guna kan? Kena ada bukti. Sekarang, jom kita tengok hasil sebenar dia. Apa yang dia berjaya cipta lepas dah mendalami dunia video AI ni? Projek pertama dia, terus terjah ke dunia futuristik. Bayangkan tanpa perlukan kru penggambaran, tanpa bajet besar, AI ni bagi dia kuasa untuk cipta visual yang canggih gila. Semua ni hanya bermodalkan idea dan beberapa baris ayat arahan. Lepas dari masa depan, kita patah balik ke zaman batu pula. Projek Orang Gua ni tunjukkan betapa fleksibelnya AI. Cuma dengan tukar arahan teks, dia boleh cipta satu dunia yang totally berbeza. Kreativiti je limitnya. Dan yang terakhir, sesuatu yang lebih fun dan comel, projek Bayi Bersembang. Ini bukti yang AI ni bukan setakat untuk buat benda-benda epik, tapi juga untuk konten yang santai dan menghiburkan. Dari dunia futuristik sampai ke bayi bercakap, semua boleh jadi. Okey, bila dah ada hasil kerja, mesti kita nak tahu apa kata orang kan? Jom kita dengar sikit reaksi dari komuniti blogger lain bila tengok eksperimen AI ni. Komen daripada Todd ni memang best. Nampak sangat sokongan padu dari kawan. Dia bukan je puji, tapi terus nampak potensi. Benda ni ngam untuk TikTok. Komen dari Kaniz ni pula buka satu pintu lain. Dia nampak potensi baru. Daripada seorang yang baru belajar AI, terus ada yang nampak dia ni boleh jadi cikgu AI pula. Nampak tak macam mana kemahiran baru ni boleh cipta peluang yang kita tak jangka? Yang ni pula pandangan yang sangat jujur dan realistik dari Kak Mim. Betul, AI memang jimatkan masa syuting. Tak payah gago atau kelam kabut lagi. Tapi, cabaran baru pula muncul. Nak perah otak fikir idea dan tulis prompt. Arahan yang betul-betul padu untuk AI. Dan akhir sekali, pandangan yang seimbang dari blogger tu sendiri. Walaupun dia sangat teruja dengan apa yang AI boleh buat, dia tetap sedar sentuhan manusia, karya yang asli, ada rasa yang mesin tak boleh tiru. Satu peringatan penting tentang nilai keaslian.
Jadi, kita sampai ke penghujungnya. Apa kesimpulannya? Adakah AI ni penamat untuk kreativiti manusia atau sebenarnya ia adalah permulaan satu babak baru yang lebih menarik? Kisah blogger ni tunjukkan yang jawapannya tak semudah hitam atau putih. Mungkin soalannya sekarang bukan lagi patut ke tak kita guna AI, tapi macam mana kita nak guna AI untuk jadi lebih kreatif? Ada pula rasa macam mana?